Waruya anil Hasan, inna rajulan qala lahu. Dan diriwayatkan daripada Hasan, bahawa sungguh seorang laki-laki berkata baginya, inna fulanan qadir tabaka. Faba'asa ilahi rutaban alat tabak. Diriwayatkan daripada Hasan, bahawa seorang lelaki berkata begini, bahawa sungguh si fulan sungguh mengupat dia akan kamu. Maka mengutus kepadanya akan kurma segar di atas tabak. Waqala, dan berkata ia, qad balagani annaka ahdaita ilayya min hasanatika fa'aradtu an ukafi'aka alaiha. Fa'zurni fa inni la aqduru an ukafi'aka ala tamam. Jadinya cerita Hasan Basri bahasa urut, tu orang yang pegah bagian. Si pulan kayu pat ro ni keung ro ne, i pegah ro ne tentang keburukan ro ne. Pulan. Li pegahnya gecok ju kurma tentang segar kana. Kurma dip dan segar kan tu, kan kalage boleh meng ye. Ya, mentang segar-segar. Gu paso julang tabak. Tabak. Gak meh juga deh. Kurung yang berapa upat kanyan. Tok kedeh pun berapa. Tok berita balong. Ro na hadit ne kirim hadiah. Fahala ro ne gelong. Kebaikan-kebaikan ro yang ne perbuatkan hadiah gelong. Maka long yak balah. Lah sedekah ba? Sedekah balah. Kan bubuh gak kelong, nyolong balah gak keron. Nyopat kurma tak apa. Cuma ke berah, ne pemaah long. Long han sagup lagi dro nejuk kebaikan kelong. Ilong heno tak tabak tak gai. Ilong kok jai kebaikan kelong. Ne hadiah. Ilong yang tanggup nyo ke nyo tak gai. Kurban apa? Sabah tabak. Mentang kurang lo lagi maah. Berayut tak. Ya, lagi ada rupa ya, han tanggup belum balas jasa ron. Allah yang balas jasa ron gelung. Hilang yo ke yang dah yo kunyo tak gai kurma tak mau tabak. Kok berjasa orang empat dia. Ya kan? Ya hai. Ini orang paling le jasa dia. Payah bela tak buat kebaikan ke gak? Kan? Kok jaigah dia fala. Oh mesti hanit palang yang orang beribadat. Dosa dia kecok ganyan. Kita mengero dalam neraka, mengatakan mengtanya ulang syurga. Engkau enggak udah. So kena balas jasa orangnya. Itanya sakit hati tu. Sakit hati tu kan. Jaga sabah sisinya sakit hati tu. Tapi sabah sisi yang kebaik tapi hanya tayu. Hai nupat long dia. Nyan dosa nyan lagi dosa ke ya gebi dosa dia tanyo yu. Ada tanyo hanjit dia tayu pat. Hai tolong upat long dia kok jai dosa aku. Ni buat dicok ro dia dosa long. Nubi kebaikan long tak ba aku rayang ujuk tarikat hai ku amai dia. Nupat ku dia ai ron tak dengar nama nupat long metang long cok pala ke long dah. Hanjit ti mana. Tayak yu. Uman kai mupat nyan kebaik kebaikan ke dia ku bahagia tu makan de kem dak dia ku dengar tanya siji upat ro ku tenang ku je dah ida makai la de kek de senyum dak tanya truk siji duduk ipega urung je kengerok ku bahagia ro kata ba pahala lom. Guna bunga pitilah jaga hang tumai wirid kan atau apa kan. Bahagia dia. Ya kan? Nak salah. Ada betul ya. Ini tambah serinya Imam Sufi ya, aulia Allah. Kan? Kutub aulia. Ingat saya nak urupat. Kan? Cok juga tabak kurma. Enggak jo. Tok berita ronan kirim kebaikan ke long. Cuma nyopak yang nah lain yang mudah. Mana pemaah lohan sanggup lagi long balah lagi ron kebaikan ron ke long lohan sanggup lu buat kebaikan ke ron. Ya amban.
Hasan bahasa. Idaya muda Hasan Basri juga deh. Ya kode perbahasan Basri raw muda Kau bekerja tadi kan. Hai ke muda adabnya ke. Bahasa Hasan Basri raw dah jauh.